selepas saya membuat pinjaman wang berlesen lah. Pada asalnya bayar memang okey lah, tak ada masalah. Sampai satu masa kehidupan saya jatuh. Rumah saya pun nak dilelong. Tujuan saya pinjam tu sebenarnya nak selamatkan rumah saya. Saya meminjam lebih kurang dalam RM5,000. Saya memang waktu tu saya mampu bayarlah. Sampai satu tahap, berapa yang saya ada saya bagi selama tu lah. Tapi tak habis-habis. Berapa jumlah yang Puan dah bayar kepada pinjaman wang berlesen? Saya rasa banyak. Saya rasa RM10,000 ada. Sebab saya pinjam RM5,000 je. Puan pinjam RM5,000? Ya. Tapi Puan dah bayar RM10,000? Saya dah berbincang. Satu bulan tu macam saya tertunggak. Dia akan naik, interest rate naik. Saya memang tak tahu yang benda ni ada tempat mana boleh mengadu. PWRN bukan tentang jadi penyelamat. Kami cuma percaya setiap orang layak diberi peluang kedua.